Tu jerung-jerung. Kita nampak jerung dah. Kita nampak jerung. Okay, beratur je. Ini yang antara terawal. Hai. Tu Kak Zizda dengan Kak Anis. Adik. Okey, kita ke mana ni? Ke sana. Okey. Saya. Jom. Mana? Ke depan. Kita pergi booth Okey, kita akan pergi booth peyek dulu. Puasa ke? Puasalah Kak. Macam mana kalau tak puasa Kak? Terima kasih bawa kami yang kat rumah. Ya, sama-sama. Ya. Anak Zizan ikut aku. Adik. Mana? Anak budak ni ikut. Akak, budak. Bye. Sian dia ikut kita. Okay, jom. Alright. That is after Laila dah survey dekat drugstore. Because time tu kan kita memang nampak cranberry lalu banyak kali. Tapi Anung ni tak bawa stand. So bawa tadi tau. Dia pulih pula. Kita dah lenguh dah tangan kita ni. Ya, ada adik-adik kat depan ni. Okey. Anung pakai baju dia baru dari ni. Jadi kita jumpa tau. Atas. Okey. Jadi kita jumpa. Ramai. Okay. The cranberry juice dia memang ada banyak brand and it's available dekat luar. Mana buffet? Sana. Jauhnya buffet. Hai. Mem dah kena tangkap kat belakang. Jadi kita Wow, dia jerung. Sekejap lagi tau. Sekejap lagi. Okey, sekarang kita ada dekat depan. Dia lagi. Peyek. Kita dekat booth peyek. Tengok apa tu? Mai singgah. Kak Raya. Saya tengah bekerja. Saya busy. Sekarang kita ada dekat depan booth peyek. Faham busy. Saya busy ni. Okey, sekarang ni kita peyek ada kat sini. Mem, mana mem? Semua ada mem. Kena tunggu stand jap Kita tunggu stand jap. Hai. Terima kasih. Thank you. Hari ni kami pakai baju warna hijau semua. Masuk live saya pula. Mem pun ada buat live tau. Dia ada buat live juga. Mana? Kalau Ikmal dapat rose, saya pun nak rose. Tu dia jerung-jerung kat belakang tunggu nak terekam je. Ya, jerung-jerung kat belakang ni tunggu nak terekam je. Kita ada depan booth peyek. Sekejap tau, nanti Kemal dapat stand. Ya Allah, ramainya. Hai. Ramai. Semua dah tunggu daripada awal. Puasa ke tidak ni? Puasa? Janji puasa Kak Mai. So sekarang kita nak tunggu stand. Nak Ikmal umumkan. Hai. Akak peyek, okey. Nak Ikmal umumkan hari ni siapa yang beli Kurma Zan masih lagi boleh betul untuk iftar dengan kita dekat depan stesen tu. Tapi kena beli kat sini. Dekat sini. Okey, faham. Kat atas stage tu boleh, kat sini pun boleh. Kat stage mana kita kat. Okey, faham. Kena announce ke? Saya tak faham juga. Okey, siapa yang tak menang? Alright. Siapa yang nak menang? Kita masih open siapa yang nak beli. Kurma Zan akan boleh dapat iftar. Macam mana dia nak tahu dia nak Nanti kita ada beli nanti kita akan lagi. Peyek je. Love peyek. Ya? Oh, ada dah. Ni siapa punya? Bodyguard. Kalau ada pun nak pegang bagi tahu. Kalau nak pegang pun bagi tahu. Okey, beres. Sementara. Hai. dia masih buka lagi. Nanti nama, kalau siapa yang beli hari ni, nama dia akan cabut dekat atas pentas nanti. Betul. Jadi kalau nak beli, boleh beli yang rombongan saya. Benar. Wah, live jual. Depan jual. Berapa orang Kak? Okey, hari tu kan 4 orang. Kita nak tambah extra. Hari ni actually kita ada 34. Sekejap, Ikman tengah dengar. Kita dapat. So kalau beli combo 6 tu boleh berpeluang untuk menang lagi untuk berbuka bersama kita orang kejap lagi. Kejap lagi beli, kita tak beli. Sekejap korang Azan beli. Okey.
ada lagi 5 pairs yang available untuk dicabut kejap lagi atas pentas. Tapi 5 pairs tu kalau ada bawa family boleh bawa Oh ya, sekali. apa yang bagi ulasan pasal tu kan? Kena, saya kenal. Untuk naikkan view saja. Azan. Ya. Saya kenal. Siapa yang Abang ni? Yang buat video dengan Farid. Yang MV Farid? Ke MV Farid? Yang buat video dengan Farid kan? Saya buat video dengan Farid, abang. Saya tak ada. Saya just konten ke ni je. Exclusive je. Oh, ya ke? Yang ulas pasal ada Kifan. Saya pun lupa bang orangnya bang. Tapi saya rasa muka abang macam yang main gitar Shah Slam tu. Mana ada ya. Kenapa tak masuk? Ha? Kenapa tak masuk? Oh, nak panjang cerita dia. Mal, segaknya. Segak bergaya. Terima kasih bang Alright. Kejap tahu. Okey. Farid pula. Ya, betul. Kejap Okey. Kita kena duduk mana kat sini? Saya pun tak tahu saya patut duduk mana. Okey, dah. Okey, kita kena buatlah depan buku perit. Tapi saya tak tahu kena buat apa. Semua rakam. Live. Ini ada beg kuning ke? Ada beg kuning? Ada beg kuning. Okey. So, untuk pembelian combo 6 sekejap lagi, masih lagi berpeluang untuk berbuka bersama. Okey. Ya. Apa kata nombor kita? Private sini tak ada orang ramai ya. Kalau dah jaga. Main tahu pukul 8.30 malam. Ya Allah, Okey. Dah. Okey. Saya nak kenal. Janganlah orang tu kau. Okey, kepada sesiapa kalau nak bergambar dengan Mazan, korang kena beli mouse ni. Dapat free yang dapat free ni. Dapat free ni, dapat bergambar dengan Mazan, boleh peluk-peluk cium lagi. Beli satu, percuma satu, percuma dia orang. Abang balik. Bawa balik. Beli dulu. Bawa balik. Jual je saya macam itu aja. Masuk naik terus. Wah. Yang ni combo 49. 49. 49 dia 90. 89 tu. Tu 49 dia. Oh, 49 je lah. Kita tahu kat mana. Okey meh. Janganlah. Kalau mau lenguh ambil tu mau. Kau dah? Dah boleh beli kan? Alright. Okey, queue kat sana kan? Okey, duit kalau cash bagi saya. Kalau cash bagi saya duitnya. Betul, cash tu bagi saya sikit. Hai semua, terima kasih sudah datang. Mai beli kau, mai beli. Mai beli peyek kak, peyek combo 6 masa dapat satu kordial penjual. Tak, kenapa aku yang jual ni? Ni combo 6 kak, combo 6. Combo 6 ni. Combo 6. 49 sama Dapat sen. satu kordial. Kak, itu bagi agak 6 berisa agak boleh ambil RM49 je kak. Harga asal dia pun macam dalam. Betul, akak kalau akak beli akan dapat peluk dia. Dapat peluk. Dapat paket pegang, peluk. dapat cium dia. Saya tak apa. Yang ni tak boleh. Siapa beli Yang ni tak boleh. jalan hikmah depan-depan, boleh jelim dia depan-depan. Boleh kot. Macam mana? Kalau tak terang. Tapi dia tak dengar lah kan sebab jauh. Aku tak dengar. Ramai. Siapa? Dah gambar. Peluk dia kat peluk. Peluk dia kat cium lah dia. Okey. Baik. Nah, betul sangat. Saya beli kompon dah. Akak peyek suruh. Dah tu dah boleh tunjukkan.
Bukan aku yang pilih lah, orang lain yang pilih. Sini anak kayu ai. Kayu ai mall. Jauh blur. Hari ni je, memang keluar dia dekat Purni hari ni je. Sampai pukul 8. Mana datang ada bau dah bau sedap. Ini dekat Kayu Ais City Mall. Ya, kita duduk dekat Ini nak cari baju mem kita nak Jasmina. Yang mana-mana kat situ. Okey, mem datang Ayu Mall. Ni ada PY. Siapa yang hari tu lagi event PY tu, dia beli dengan seorang, dia dapat makan iftar dengan mem kita. Off filter. Makan pun juga sudah. Yuk pergi daripada Kak Zina. Yuk daripada hari ni. Sampai jam 8 kat sini. Dah macam nak tutup pintu off filter. Dia kata mesti tutup hujung. Ya. Dekat Ayu Ais City Mall. Okay, nak jumpa memang suka kat sini. Apa nama kak? Dekat Ayu Ais City Mall. Kena Nama saya dengan Fatihah. Kalau korang tak bagi saya, saya RM500,000 tu saya perlu Fatihah dia. Ya, betul. Bukan Jaya ni. Bukan datang. Baju mem beli dekat Jasmina. Nama kedai Jasmina. Katakanlah sini dah pergi nama apa dah? Raja Berdua. Oh, kena beli dulu yang nak buat. Dia hafal kami lah. Ramai tak tahu nama ini. Kita beli satu karton. Tadi pergi apa? Ni sampai kita beli dulu baru Yang berbuka tu jadi. Ada 30 orang yang datang. Kemal carikan kursi. Itu orang tak boleh. Ni beg akak Jerung bagi betul? Terima kasih kak, saya makan beg akak hari ni. Jangan berguna beg ni. Mana cari gambar? Tak boleh. Ada yang cakap. Jangan
Okey tak korang? Korang rasa okey tak? Belum sampai tau. Okey tak kamera? Cik, ambil gambar dia, Cik. Aku nak ketik. Okey dah, okey. Wah, apa? Banyak. Baju mem beli dekat Jasmina. Tahu lah baju mem mana apa. Mem belum cari lagi. Dekat Air Haji Timur. Tiba-tiba orang nak gambar. Orang nak gambar. Macam-macam. Dekat Air Haji Ya, dia macam tu. Peyek. Ini peyek. Dekat Air Haji Timur. Siapa yang beli peyek dekat Bumi boleh cakap gambar dengan mem yang kena. Nama Malaysia. Kita tengok agak raya. Dekat Air Haji Timur, dekat Jaya. Meh, saya meh. Ah, pada Air Haji Timur. Ramai dengan ada dekat belakang lagi ada. Cik memang asal. Diorang sampai tadi jam 6. Pukul 8 kita nak balik dah. Kira kita nak sampai pukul 4. Pukul 8 kita nak balik dah. Okay, ayat Timur Hai. Habis kita orang kat sini sampai pukul 8. Memang kita sampai pukul 8. Ji dengan mem. Ha. Ada level tak? Ada. Ambil gambar boleh? Taca tak ada. Taca kat keluar. Taca kerja. Kerja mata je dia kerja Boleh je berorang. Boleh je cakap. Okay, datanglah sini. Try lah korang peyek. Sedap. Serius sedap. Memang suka makan. Makan dengan nasi. Memang keluar raya nanti memang. dia nak ambil gambar. Tadi dia kena beli produk tapi tak kalau tak ada dia seorang. Dia sampai kena. Okay. Satu. Satu, dua, tiga. Okay, thank you. Masih setengah masak. Tahu tak tahulah nak masak apa. Nanti tunggulah mem nak makan apa. Dan yang mem nak makan apa. Tak mok lah mak. Tak apa. Saya. Rasalah serius sedap.
Tahu ke situ? Saya nak ambil gambar balik. Jangan aja. Tahu ni. Kena bawa sikit. Tinggi tau. Nak gambar cepat nak ambil gambar. Boleh. Saya jadi private chef. Kena tanya kenapa tak gambar dia. Saya itu explore menu boleh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekejap video. Wow. Okay dah. Ji dengan belakang memang tak ada berpisah. Alright. Mana dia? Buat dia aja. Jom. Kita. Lagi. Orang kecil. Ada handphone. Boleh dia pendek. Dalam goceng. Kita ada handphone. Dekat iOS handphone. Dengan baju yang tadi. Okey. Terima kasih. Hello, si kecil. Bagi ni. Kita cakap je. Ambil gambar je. Bobi. Makin ni datang Bobi. Diorang dekat sini sampai pukul 8 saja. So ada pagi. Kita nak ambil tawar juga. Ada vegan dalam kereta ni. Salam. Sekejap ya. Sekejap. Swift man terlipat. Wah, dah betulkan dah. Matang dah berjual tadi. Yang baju mem dah betulkan dah. Macam Mak Timah Berapa orang lagi? Siapa yang nak datang jumpa mem tu boleh lah. Ayo sini boleh. Cepat. Tu tak ada printer memang tak nak kawan. Saya blok tu. Mana? Ayo sini. Malam ni live lagi. Malam ni rasa masa ada live. Ya ada. Ada live dengan Inyam. Sebab ada orang lagi. Nama Oh, dia dah istirahat. Okey. Dekat My Town. Yang ni dekat iOS Nanti awak tak nak dia pergi. Pasal lagi. Tahu lah apa nak buat itu. Mana tadi Anak siapa? Oh ni. Jauh. Okey, ada. Sampai ini pun dekat depan. Ya betul mainan. Malam ni My Town. Dr. Kadin. Dr. Kadin. Saya tak tahu apa tapi malam tu ada orang yang ya, malam ni ke My Town. Jumpa lagi insyaAllah kalau di event KSC kita Putrajaya My Town Putrajaya.
nak korek-korek ni korang. My favorite band. Dia dekat Thank you nak. Ada tiga. Terima kasih. Ikmal. Jom. Alright, so sekarang kita nak naik pentas. Mana pula kita? Okey. Iklan Jom. Siapa berjaya letakkan dalam tu power point dia ni kita nak tunggu. Okey, jom. Kita ni dekat IOI City Mall. Dia tunjuk. Dia ambil baru dah ambil rasa tu kan. Ni dia ni dia. Sambil mati. Tengok. Tak ada. Okey Ni legit. Okey, jom. Nanti kita berbuka puasa kat situ. Kat belakang tu kita akan buka puasa. Wah, ada kembang. Kena pilih. Okey, dah boleh. Baik, Kak. Tak ada kot. Bagi Alung. Tak ada kot. Kenapa? Okay. Oh ni, hadiah kita. Okey, sabar jangan nampak dulu ya. Bagi dia nampak tadi dulu. Okey, seterusnya. Ikmal tak boleh kosongkan poket ni sebab handphone Ikmal pakai hotspot yang ni. Jadi Ikmal kena bawa. Kalau ni Ikmal kena pakai handphone. Satu. Dia bukan tak. Ya betul. Ikmal punya live ni hotspot Ikmal dekat handphone ni. Saya nak kena bisa dekat Kak. Boleh sini. Macam dekat Kak. Pandai Kami dekat belakang stage. Ni Alun nak bawa gimana? Lepas stage. Okey, boleh. Pandai tak Alung? Alung ni pandai tak sekarang? Ada. Nampak muka tak nampak apa tak nampak sekarang? Adalah air. Tapi kita bawa dulu sebuah hotspot. Nanti kita bagi. Ataupun baca di atas tu. Okey. Kita tengok. Betul. Alright. Jom, hadiah Kak Cik ni ambil. Nanti dia bawa banyak. Ni Kak Sis Miko punya. Confident lebih sikit. Macam mana? Macam tak boleh tahu. Dia kena cuba. Cuk dengan tajam. Belum kita ni sebenarnya. Dia sebenarnya. Dia macam bantul. Pening aku gila. Ui, ramai betul dulu. Kenapa pening? Pening aku garang. Kening. Timbang. Mem Ome. Apakah dia? Okey, masih belum mulai. Pastilah Ome. Peluang lagi. Mestilah Ome. Ada alamat. Cantik macam tu. Jangan tahu. Okey, Ikmal masuk handphone dekat dalam beg tau. Ya, itu sini kan kita. Pergi sana dulu. Apa-apa nanti kita bagi. Boleh dia. Okey, baik dah. Alright, kami berada di belakang stage. Takutnya aku tak tahu nak cakap apa. Kau tolong Kalau buat dia macam kita berjual. Seterusnya. Okey, sama dulu. Combo 6 tu ada 6. Mazan combo Mazan. Precision, accuracy, 99%. Combo 6, lepas tu ada combo Barunya rubber band. Harga combo 6 dapat 40 lebih. Okey, bang. 19.90 Belah kiri boleh, belah kanan boleh. Ui, bisa kau dah kena ke belakang sikit. Ya, kena naik pentas Kak. Kak bayar. Kan kami semua biasa berjual dekat Belah kiri pun boleh. alamak internet tak ada. Kanan pun boleh. Kita tak tahu mana satu goal point dia. Jangan internet. Boleh sikit lagi. Boleh. Allah. Apa lah nervous ah. Boleh. Kita cuba lagi. Nervous ah. Player kita tak post lagi, tak sabar. InsyaAllah kita sampai. Memang mengantuk you. Mengantuk puasa kan. Dapat rasa aura dia tu. Orang kata aura farming tu. Wah, satu kali aura. Bawa. Sebelah kiri pun boleh. Kita dah sampai ke pentas TikTok shop. Big achievement lah. Alhamdulillah. Semua atas sokongan jurung-jurung dan akak-akak kesayangan kami.
silakan. Tanpa jarum siapa lagi tu orang ni? Confirm ada gold coin. Agak-agak doakan dia supaya pertuturan kami jelas dan lancar kejap lagi insyaAllah. Jangan campur macam ni. Kalau campur macam ni Kasih susah kata dia. Fairy Tangan macam ni. Mem pun ada buat live tu. Mem ada buat live, point of view dia lain. Boleh tengok. Kami pun boleh point of view. You cuma tak tahu. Macam di bawah lagi. Kau janganlah kau. Satu orang lagi. Yes. Silakan. Kiri kanan, kiri Ya, kanan. kaki kena ke bawah sikit. Lepas tu campak. Confirm kena. Siapa yang nak shoot sebelah sana boleh bergerak pergi sebelah sana. Siapa nak shoot sebelah sini Kalau silakan. saya shoot daripada sini sebelah situ mesti kena. Itulah paling mendebarkan. Dia macam nak masuk IT mula-mula. Lepas tu pasal dia boleh lepas ni. Faham macam mancing. Mantap. Apa dah? Okey. Sebentar. Tak apa. Let me hold this. Macam mancing Gelap. Oi. Terima kasih Boleh lagi Kak. sikit. Terima kasih. Sikit saja kena. Kasih kena. Oi. Tak apa, kita ada lagi. Macam ni Boleh, kanan boleh, kiri pun boleh. Tak? Oh, okey Okey, dah okey. Ui, siapa tercabut tu Okey. Oh, shoot. Takut Kak. Okey, betul ke? Gold coin ke? Belum. Belum. Mancis. Mancis. Kalau dia tak boleh bawa ni, Nampak apa kali kan? ni kebanyakan Nanti kalau dia tak bagi bawa Saya nanti bagi info tahu. ni, Saya bagi tahu hint. Peluk Mal dia off kan warna live ni. emas. baiklah Sebab Kak warna semua. emas besar. Ada orang kata raya pakai cerah-cerah tau. Tahun ni Boleh, tema boleh. apa? Sikit lagi, one more. Jangan pakai sikap. Macam biru. Oh. Mem tahun ni katanya biru. Macam biru sebab mak saya macam Dia kata dia punya warna Okey, biru. ada kali gold coin. Baju Mem beli kat mana cantik? Yang ni Jasmina, Maidin Aigro Melaka, MITC. Dan bukan banyak. Cantik. Tahniah. Ni saiz 6XL, paling besar Jasmina. Ini dia, kerantik. Cracking ni Siapa yang baru saja masuk Jangan tinggalkan kami. Ikmal tak akan tinggalkan program. Tapi seandainya disuruh tutup, hadiah menarik daripada tak apa-tak apa. Ikmal akan on je live ni. Kita on je. Satu gold coin. Silakan. Oh. Padu. Apa yang kita patut buat ni? Fancy tote bag. Takut. Dia macam ni saya cakap Takutlah. satunya. Live memang ada view stage. Jangan pernah menang. Dan juga saya letakkan melon ni. You never know you can do this. Hidupkan gold coin. With me beside Sebab you. gold coin ni dah ada kat sini cuma tak tahu kat mana. High chances adalah yang tak meletup lagi. Betul, yang masih belum meletup. Ketua pun sikit nak screenshot. Jangan tembak yang tempat yang dah meletup. Ni jeruk Singapore bagi. Drive back. Tahniah. Belah kiri banyak lagi. Jangan letak yang baru. Jangan shoot yang baru. Jangan shoot belum yang baru letak. Cincin naga. Sikit lagi sikit. One more. Belah kiri ada. Banyak atas ada. Sedikit. Sekali lagi, jangan shoot pada belon yang dah pecah. Kalau nak tengok. One more. Ambil masa. Allah. Saya macam nak cuba di sini. Baca Rabbi Syrah li cincin ulau. Tak lah. Ini cincin naga. Gold coin. Naga lah. Atau mancis. Mancis. Naga kan? Ingat. Dia ada misai. Jangan shoot belon yang dah pecah. Belon-belon yang dah meletup tu jangan tembak belon tu, tembak yang lain. Kalau tak nanti memang tak akan dapat lah dia boleh berbual. Abang Adik boleh. Okey. Apa cuba lagi? Saya cuma nak tahu kenapa tak ada siapa tembak sebelah kiri. Mana tahu gold coin ni kat sebelah kiri. Boleh bergerak, boleh bergerak. Baju biasa. Semua A sebelah kanan. Takut. Tapi memang betul pun, gold coin yang ada di belah kanan. Kita tahu. Gold coin yang ada di belah kanan. Lalang je. Mem kata anggap daripada depan ni rumput-rumput dengan lalang-lalang. Okey. Baju brand apa? Ikmal Liana Rahman. Mem Jasmina Maidin Aigro Melaka. Saya agak-agak ya. Mina akan kan. Ini mungkin tak ada. Yang ni tak betul, kalau tak betul ni mungkin tak ada. Dua ni tak ada. Yang lain saya tak tahu. Lagi saya tak tahu. Yang akan kata tu mobil itu. Oh sebenarnya susah tak bisa. Walaupun mungkin kita tahu. Untuk keep benda tu pun dah susah. Susah. Saya pun cuba 4 kali. Oh juga. Ingat. Oh sikit lagi. Sekarang kita tengah Nanti orang tu dia jawab. panggilan untuk hantar pentas. Maaf ya.
Boleh tak? Selamat Hari Raya Semua hari mulia hati bunga-bunga. Selamat Hari Raya semua bahagia. Semua orang ngantuk hari ni sebab lapar. Kak izin wasabai. Terima kasih Kak. Aduh, maaf. Terima kasih. Nanti ketua nyanyi ke? Ya tak. Iqmal tak dijemput sebagai penyanyi. Sedikit saja lagi. Iqmal dijemput sebagai Malzan. Okey, abang kita sekarang nak mencuba, abang. Malzan untuk PA. Sebentar. Yang ni dua dah meletup. Maksudnya Atas ke bawah? atas sama bawah, kasih cuba. Atas sama bawah. Mem dah ngantuk. Ya. Kita lapar. Mungkin. Malzan mendonate. Terima kasih Karamel SN. Thank you so much. Boleh kata kebanyakan founder-founder semua dah kena jerung. Yeah. Macam menjerung. Awak saya menang. Gol, gol. Kenapa lah? Besok event apa? Besok dengan Raja Perfume. Tak silap je. Besok dengan Raja Perfume. Cuma Iqmal dengan Aizan just nak cakap terima kasih lah sebab akak-akak jerung sanggup menjerung, sudi lagi menjerung. Tapi boleh kata dah tak lama kan? Wah. Bapa yang nak gol-gol bagi apa ayah? Mungkin akak-akak semua akan merindukan saat-saat menjerung. Daddy menangis. Pastinya Daddy bagi kat Mami ya. Kak Jerung kena sentiasa screen record tau setiap kali kita orang live. Itu ya. Because we will never know. Kita tapi masih lagi ada berpeluang untuk dapatkan lagi. Terima kasih banyak lagi sekali kami ucapkan. Apa yang tak lama? Apa Tak tahulah. Tak, nak berbuka. Dah tak lama dah. Sekarang kan pukul 6. Berbuka pukul 7. Pentas utama kerana kita ada sesi kita selepas ni. Bau-bau mulut orang berpuasa. Saya senang sebab apa? Gol-gol kat menu mana? Buat kita hidup. Direct tu. Dia bagi tu. Terus aku macam Dia tak masalah dia tak semua dia bangun. Selamat Hari Raya semua gembira, hari mulia hati bunga-bunga. Selamat Hari Raya kita semua bahagia. Kita bersama KPI juga. Semua ni KPI punya kerja. Orang datang tak? Datang Kak. Yang datang depan, yang tak datang 5,000 ni tengok dekat live dia ada lagi. Bersama dengan KKN1. Pak, dia orang kata dan sampai dah. Dia dah nak panggil dah. Dia nak panggil dah. Ya betul. Mungkin kalau anda semua yang masih belum sempat pergi ke booth mereka, JKM1 Group Singapore adalah Malaysian company dan founded by Puan Nur Amalina binti Ahmad Baharudin, dan company ini is very widely known for producing and marketing one of the snack, okay, especially ada golden salted cake PAA Tapi ada bayi. Hari tu dia orang pun juga solar. Ada orang lain juga solar. yang ada salted cake fish skin. Fish skin. Oh, kalau Arzan dekat-dekat selesa, Iqmal dekat-dekat tak selesa. Kita ada founder. Kita ada hostnya juga. Lepas tu kita pun ada juga dengan 2 orang TikTok shop. Dah lah. Off live lah. Asal kita bawa Bye. sold out. Betul. Asal keluar je bukan? Oh, Mike. Betul. Diorang memang cepat sekali lah. Nak lariskan jualan atau pembarangan memang bersama dengan mereka. Tapi dalam macam awal saya kan. Kau pernah tak try salted cake PAA? Kalau saya tu kan. Keluar tengok. Wow. Kami akan naik. Dah nak naik dah. Movie besar ke? Tak habis. Habis. Habis besar sangat. Lepas tu lagi satu. Siapa yang nak suka makan PAA? Akak lead akak Akak cakap je kita orang sambut-sambut. Okay? Akak founder. Ha? Akak jangan macam tu kat saya nak berak dah. Dia macam tiba-tiba saya nak berak. Itulah Mal.
pergi piknik, nak berjalan kereta. Pening kepala tak tahu nak beli apa ni lah. Okey, tak apa. Okey, Kita buka dekat TikTok Shop untuk yang kita beli KKM1. Golden Salted Egg Cream itu kopi ni lah. Aku nak tengok lambat kuning ni, tapi ni ada. Golden Salted Cream. Memang KKM1. Memang KKM1. Saya akan bertanya, KKM1 itu stands untuk apa? KKM1 itu stands untuk apa? Ha? Program? KKM1? Bukan. Kerepek Kemajuan Malaysia yang amat. Sebenarnya ke apa? Aku tak tahu. Nama akak. Malaysia. Kruk Krab. Malaysia. Kruk Krab Malaysia. KKM1 itu ya. Manalah tahu tu nanti jadi cabutan mentua punya soalan. KKM1 Kruk Krab Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Check phone. Bagi 2 mili. Ya Allah 1.6 mili. Akak sumpah saya nak berak. Bila saya nervous saya nak berak. Boleh tu nanti awak dekat depan awak tak nampak tak? Kita ada lawan Santa. Oh, apa hilang tu? Ada lagi ni lah tu. Tadi ada orang hilang wallet. So kita nak buat announcement sedikit kepada tuan punya wallet yang bernama Bola, Kak. Nur Fadila Aisyah binti Aidil. Hui, mantapnya. Aduh. Sorry. Apa wallet dia terang ya? Kalau ada kat mana Betul. ya? Ada kan Nur Fadila Aisyah. Nur Fadila Aisyah ya. Kalau tak ada mungkin datang dekat sini masalah. Dia mungkin tengah twist back balik mana wallet dia ya. Dia ketuk-ketuk ciri. Sumpah salah masalah mak cili api semalam. Nervous tak? Nervous sangat. Saya sangat nervous. Ya, tapi bawah tu. I don't know. Okey, kita juga ada satu smartphone yang baru saja dikirim juga. Semua gembira, hari mulia, hati bunga-bunga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Sekali kan nak kita introduce. Api Kita tu nak you. introduce kan? Korang jangan masuk lagi. Ui, dalam kota. Ui. Okai sebab kita cakap orang. Siap promosi. Dah nampak dah dalam bos. Kita boleh buat. Okey, tu git tarik rambut. Lepas. Tarik rambut. Lepas. Tarik rambut. Tarik rambut. Ya, tarik rambut. Wah. Ui, Ada muka kau. Miskin dan pemulisan dia. orang punya packaging nonton. Packaging power. Bau kastura. Nasib baik aku tahan nafas. Dia hembus nafas dia ya, bau keluang. Bau kuantan. Bau nyalas. Bau kosas. Bau nafas, bau tempat kita lahir. Bau saya berjaya. Oh, dulu-dulu memang muka KKM1 yang salted ni. Oh. Kesiannya dia boleh. So ingat KKMY stand for Kruk Krab Malaysia. Mana tahu ada soalan kan? Kruk Krab Malaysia. Mungkin Alah comel cayang-cayang Maksu. Maksu duduk kat mana Maksu? Yang belakang tu behave. Kak Surani Sujo kata backup each other. Rakan-rakan kami pada TKNY, terima kasih Latra. Selamat hari raya. InsyaAllah, katanya kepada anda yang membeli combo set 6, combo 6 anda berpeluang untuk buka puasa bersama dengan KKM1. Makanan terima kasih dikaji oleh KKM1 dan ada TikTok Shop Bazar Raya. Masih je apa-apa. Sebab nanti kita nak Kak Harzan. takut nanti kena balik. Kejap lagi siapa nak tengok view stage depan masuk live map. Dekat sana stage depan punya view. Ikeman yang dekat atas je. Yang mana nak edit kita orang daripada atas pentas masuk live saya. Sebab mak pegang telefon. Betul. Selamat hari raya. Semua gembira. Harimu. Nak tengok Nazra tak nak tengok Ikmal? Rumah terbuka KKM1.
KKNY. Tak adalah ada gurau. Gurau tu tak ada apa lah. Ya. Kita memang MC rumah tangga KKNY. Ya, hari ini kita ada MC. Nanti kalau macam masa betul-betul raya pun boleh panggil juga. Betul, betul lah. Kita akan sentiasa ready to go. Off live lah. Bye. Untuk anda semua. Kita orang sanggup Bye-bye semua. menggunakan Sultan 8 je. Sebaik Kak Jerome Singapura kata nak tengok ketua. Okey. Saya pakai gelang Kak Jerome Singapura. Kita kena bagi kalau kita baca. Gelang siapa? Ini dia. Okey, satu juga announcement yang 2 million like. Terima kasih. Anda semua jangan lupa kalau anda dapat terlintas dekat atas skrin dan sebagainya kita ada QR ya. Kalau you guys Macam aku nak kena nyanyi pula. Boleh kalau nak nyanyi? Wow. Homework. Jahangir lah. Kita tengok sebenarnya dekat dalam hall kita ni. Betul-betul Kita kat belakang ada stage. homework. Nampak macam baby dan dapat satu botol. Akak dah boleh cakap kat dia cepat sikit kot. Apa yang dia bebel sangat tu? Dia bebel apa kat depan tu? Sabar. ya dapat lebih berpatutan. Okey, waktu yang lewat ni lah waktu yang terbaik untuk kita masuk. Semua cepat-cepat ya. Scan sahaja QR code yang tertera. Jadi kalau tidak pergi di skrip, ada juga di scan di mana-mana juga yang berada dalam. Sepanjang dekat nanti macam saya yang cukup Macam bawah ni. memang kita ada QR code Okey. tapi apa pun sekali lagi thank you kita ucapkan kepada anda yang sentiasa support TikTok Shop. Boleh beli online, boleh beli offline, kami juga beli online tapi boleh pick up juga dekat sini. Betul. Ya, jadi tak payah ada shipping. Kalau nak tunggu berapa tapi apa mereka dengan TikTok Shop. Okey, tak kira nama ada seperti online, penghantarannya memang sangat pantas. Berapa sebesar harganya macam dah? Yang ini. Dah ready. Baik, jadi bila untuk TikTok Shop Bazar Raya. Gelarang. Bazar ini kembali hari yang ketiga. Jadi untuk sesi ini tepat jam 6.10 minit petang. Sementara kita tunggu waktu berbuka puasa, kita akan teruskan sebenarnya bersama dengan ini dia satu brand yang cukup hebat iaitu KKNY. Sendiri yang berhak grup Program Kak. Malaysia. Malaysia. Okey, jadi dari tuan-tuan dan puan-puan dan saudara semua yang InsyaAllah Kak Syikin, insyaAllah. Dengan ini berikan tepukan yang gemuruh untuk founder of KKNY, Puan Nur Amalina binti Ahmad Baharudin dan host mereka Fatin Nur Athina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Last aku macam ni nervous dekat belakang backstage tapi tahu temasya aku dia rakyat. Aku nervous nak masuk line aku. Okey, dah. Okey, boleh tak? Kalau kita cakap Jero, korang cakap hi. Boleh ya? Alright, Jero. Ramai je tu. Nervous tak jaga dengan mereka belakang tu? Nervous tak? Tak keluar kan? Alright, okay. So, saya perkenalkan diri. Saya Nur Amalina binti Ahmad Baharudin. Oh, nama kakak Jero Amalina. Alright, so hari ni kita ada session khas lah dengan KKNY bersama dengan you guys punya kata kesenangan lah. Siapa yang kesenangan tu? Kesenangan ramai ni Mas kan? Alright, okay, so sebelum tu Beda. kita nak ucapkan Terkejut aku. Akak tu suruh cium kat belakang. Takut akak ni luar binasa kat ni. tahun ni saja dah lebih 1 juta unit yang dah keluar daripada TikTok Shop Malaysia. Wow, 1 juta unit. So alhamdulillah itu kejayaan lah bagi kami. Alright. So apa dia termasuk lah? 1 juta unit PU. Tu termasuk akak-akak yang beli lah. Tunggu ke siapa jemputan kita hari ni? Tak sabar ni. Tiba-tiba tertinggal ni pun. Duduklah korang kat belakang ni. Tengoklah kayu. Ya betul. Kayu di belakang. Kita jemput. Dia orang bukan nak tengok. Masuk dulu. Ya ke? Kalau lagi. Dengan bawaan ni. Dah macam buat tongkat dah aku ni. Sebelum tu hari ni, okey, bakal tujuh hari ni kita ada something special, alright, dekat dalam party ni, alright, ini adalah party lagu rock yang kita Kita akan bawa macam okey, korang stand by. Nanti korang akan tengok bila tirai ni terbuka. Korang pasti kali nervous. Mem ada ni. Cantik. Nanti masuk live mem. Sebab live mem pun ada juga. G rakam daripada dia. G buat live daripada depan. Okey?
Yang tu daripada depan, ni daripada belakang. Tengok sikit. Wah. Ramai. Belakang tu. HMAL. Jadi kan yang mana dah kita punya combo mazan, combo 6 mazan kan. Kita akan letak nama-nama korang semua dekat kita punya lagi tu. Nanti siapa kan ada. Betul? Lagi satu kan. Hari ni kita akan ada game special. Ya, betul. Siapa kat sini rasa nak masuk? Kena kau, tak kena kau Siapa? Takut lah. Ada satu dua. Siapa masuk game kita? Memang kena cepat tangkas kan? Betul kan? Special. Betul? Alright. Okay, jom Fatin. Tanpa boleh masa. Kita jom duduk lah. Dah berlengah dah. Okay. Kita yang senang ni takut lah. Okay. Event TikTok shop. Saya nervous bang. Korang semua. Okay, so mempersilakan. Kesayangan semua. Ketulangan Hikmah dan Hazan. Assalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Wah. Tujuh Hai. mana? Hai semua, Assalamualaikum. Okey, akak kita nak buat apa sekarang ni hari ni? Okay, hari ni kita nak main games. Ada tak? Dah ready ke games? Dah. Okay. Okey, boleh jom. Alright. Kotak dah ready? Itu sekali. Oh, dekat situ. Kita Alright. buat kat situ Okay. Alright, so hari ni kita nak main game special. Siapa pasang kotak KKMY paling laju? Siapa pasang kotak KKMY paling laju? Ya, Pasang kotak? betul. Susah tak korang nak pasang kotak ni? Oh, sebab tu lah. 9,000 order setiap hari, susah tau nak pasang. Sebab itulah kotak ni antara money-money ataupun free gift yang KKMY bagi. Ya. Dia cantik, dia Kotak eksklusif. ini semua kotak kita sebenarnya susah nak pasang. So, kita tengok hari siapa yang orang kata pasang kotak yang terpantas. Okey. Laju. Okay, tapi Ikmal dengan Azam pilih lah siapa yang tiga orang. Bukan kelabu saya, lightning banyak lampu. Ya. Tu akak tu dia macam berkemahiran akak pakai baju coklat. Betul. Betul. Kita nak bagi soalan dekat dia orang. Soalan? Dapat jawab kita bagi. Okey juga. Ha. Okey juga, okey juga. Itu lebih adil. Itu lebih adil. Okey, betul. Okey. Soalan dia apa kita nak bagi? Saya tanya dulu. Okey. Hazan bagi dulu, Alright. Warna favourite saya senang. Kalau jeruk dah tahu. Okey. Semua dah tahu. Okey. Azam bagi soalan. Dengar soalan baik-baik Siapa tahu saiz kaki saya? Oh, yo. Siapa tahu saiz kaki saya? 40 berapa? Nak menang ke? Siap bagi clue. Okey, siapa berani dia naik atas Siapa betul? siapa berani nak jawab? Dia naik Siapa atas. berani? Kena Tu akak pakai baju biru tu. Akak ni. Okey, akak pakai baju biru, tudung putih. Akak lah kak. Akak lah. Okey, boleh ke? Boleh, akak. Okey. Akak dulu. Fatin, boleh ke Jom, Agak. pergi mic? Pergi. Okey, kita ada lagi 2 soalan. Okey, ke Fatin nak pergi tu? Mak pegang ni, okey. Okey. Right. Baik, Tuan. Okey. Okey, akak ni tahu saiz kaki aku tau. Saiz kaki aku. Okey. Berapa saiz kaki kak? 42. Betul. Saiz kaki Hazan 42. Okey, Boleh so akak naik. Naik terus. Okey, akak boleh stand by kat atas. Sekejap lagi kena lipat kotak. Anda ingat anda dah selesai? Belum. Okey, soalan kedua. Soalan kedua daripada Ikmal lah. Okey, saya bagi soalan senang sikit lah. Okey. Warna kegemaran saya? Warna kegemaran Tu akak tu. Ikmal. Akak pakai pudar tu. Okey, cepat kak. Sini kak. Okey, Fatin. Jom kita tunggu pula. Bagi mic. Kita tengok dulu. Betul ke salah? Sedih Allah aku kat dalam tu. Apa warna favourite Hazan? Cuba bisik sikit. Cuba bisik. Coklat. Hazan Army Green. Warna apa? Army. Coklat. Hazan Okey. Ikmal. Agak lain. Warna Ikmal. Ikmal. Okey, Ikmal. Makan. Coklat. Betul. Nak. Akak naik kak. Jangan lari. Sini. Lipat kotak. Ya. Oh, Hazan Army Green. Ikmal suka coklat. Betul. Patutlah Hazan selalu pakai baju coklat. Well, orang kata nak sedapkan mata mandang. Okey. Kenalah. Okey, soalan yang ketiga apa kata akak yang bagi tahu? Okey. Alright, soalan ketiga ni susah tau. Susah. Siapa boleh buat
orang kata lagu trending apa untuk ikmat Habibillah. Oh, dance tu. Ya. Okey. Velocity Habibillah tu. Ya, siapa kat sini boleh buat Velocity Habibillah? Siapa kat sini berani? Cepat. Ada adik tu. Mana? Adik tu. Adik tu nak buat ke? Adik nak buat. Tahu Velocity Okey, Habibillah. ada Ada amal. Ada yang terus Adik ni. naik. Tapi bak lipat kotak adik memang dah kena surrender lah. Adik. Okey tak apa, adik naik dulu sini. Tak susah sangat ke calon kakak tu? Tak ada susah sangat yang lipat kotak. Nah, tu. jadi. Okey. Adik boleh ke buat kat situ? Boleh. Inilah sini, mai sini. Okey. Come. Okey. Saya nyanyi. Kau juri Okey, Aku nyanyi. Okey. Okey. Mana adik? Nanti Akak Hazan nyanyi, adik buat Velocity Okey. Aku cakap seorang. Sini. Ada sini. Okey. Okey. Jom adik. Alah comelnya. Lala. Okey. Okey. Biasa Okey. Akak pegangkan, adik buat tau. Okey, Akak ni nyanyi macam muzik, adik buat Ya, Akak. 1, 2, go. Bila Habibi renungku dunia rasa terhenti suaramu bak bayu menyapa ajak kalam ada senyummu ajak kalam ada senyummu itu Betul. Pandai nyanyi. Okey. So macam tiga orang ni lah. Mana maknya? Mana Mak, maknya? tu maknya. Maknya datanglah tolong anaknya buat kotak. Maknya datanglah tolong anaknya buat kotak. Tak nak? Boleh Mak select dia. Mak tak nak. Mak ada nak Siapa payah tolong je. dia? Mak ada nak payah je. Okey. Okey. Lepas tu kita nak buat apa Kak? Alright. Okey. Okay. So, jom. Jom main ke depan sikit Dekat lah. sini ke dekat sini Oh, ya? sini. Okey, Okey. main sini. Jom adik. Jom. Lalu depan situ. Okey, kita dah ada pemenangnya. Belum. Okey. Kotak mana ni? Okey. So kita nak lipat kotak lah. Betul. Okey, sebelum tu korang prepare pegang-pegang dulu kan? So, Ikmal boleh tak kata promote sikit apa dalam set Malzan tu? Okey, dalam semalzan ni. Okey. Boleh. Boleh tak? Okey. Dalam dia ni kita panggil semalzan ni combo 6 betul? Combo 6. Okey, combo 6 kita ada perisa combo malzan yang terbaru iaitu rendang dengan sate. Okey, kita ada rendang dengan sate. Lepas tu kita ada 2 lagi flavor salted egg original. Lepas tu kita ada 2 lagi Korean spicy punya perik KKY. Lepas tu untuk setiap pembelian combo 6 ni dapat beli, dapat sampel duit raya malzan, dapat 3. Dapat 3. Lepas tu kita dapat kad raya malzan yang ada sign orang kat dalam ni. And then patutnya untuk setiap pembelian ni akan dapat cordon secara rawak lah. Cordon KKY tu. Cara rawat dan percuma. Betul. Okey, so siapa yang nak dapatkan kita punya set Malzan, korang boleh beli lagi dekat booth kita. Dan pembelian set Malzan ni korang akan dapat apa Azan? Pembelian set Malzan yang 2 ni lah. Yang ni juga. Oh, okey. Peluang memenangi orang kata tempat atau slot untuk kita berbuka sama-sama. Kejap lagi dekat depan ni, tadi yang siapa yang dah beli, nama dia semua dah ada kat sini. Kejap lagi kita akan cabut dan kita tunggulah siapa yang berrezeki tu nanti. Kejap lagi kita tengok siapa dapat. Okey. Alright, ni. Okey, sebelum tu lah, kita tak kenal lagi kan dengan kakak. Kan, kita nak kenal. Boleh? Betul. Alright. Di mana datang mic tu? Tak tahu. Petik-petik dapat tadi. Ada. Assalamualaikum, saya Ai dari Puchong. Assalamualaikum, saya Wan Soleha daripada Puchong juga. So, adik ni dari mana? Dan Cika. Nama saya Ai, saya dari Selangor. Comelnya. Siapa tu? Mak dia. Saya mak. Macam mana awak boleh pandang Velocity ni? Saya belajar kat TikTok. Berapa kali satu hari awak buat Velocity Habibillah? 5 kot. Ikmal, sehari 5 kali. Ikmal itu berapa kali sehari? Sebab dah hafal lah. Kita dah hafal dah banyak buat waktu music video. Pro tu cik. Ya, adik nanti post lagi pun dengan Syed Abid lah. Okey? Lipat kotak. Okey, bila nak mula ni? Okay, alright. Okay, Fatin. Okey. Kan. Ni, kita nak tengok ni. Siapa paling cepat lipat kotak kita? Ni dapat sekali 6 saja. Dia tak ada contoh ke? Okay. Tak ada contoh. Tak ada contoh. Tak ada contoh. Okay. So, kotak ni
Diorang kena lipat. Dah lah dulu. suruh Okay, orang siap lipat, cepat tak ada dulu. contoh And lagi. then, okay, yang paling susahnya kotak ni, kita ada dia punya handle. Ini paling susah. Okay, alright. Okay, semua ready ke? Ready? Kalau diorang menang ni, ada pemenang, dia dapat apa? Itu rahsia hari ni. Oh, okey. Ada rahsia. Ya. Ready kan? Agak baca bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah boleh. Saya tengok langkah itu je, saya sasar dia. Okay, 1, 2, boleh? Okay, ready Ready Paling laju menang. Paling laju siap menang. Ya, kita countdown 1, 2, 3, start! Yang atas tu kotak. Lepas tu lipat. Okey. Macam tu. Yes. Okey. Okey, ada staff peyek ni saya rasa laju je. Wow. Saya rasa dia staff peyek ni. Laju agak. Ya, akak dia betul lipat. Lipat tak? Ada, atas bawah tepi kanan atas tepi kanan kanan. Itu kena ada pasang skru tu. Kena skru. Ya. Drill. Axel jangan lupa tak? Lagi. Nak minta grease. Pasal apa kau ni? Agak. Jadi, okey, tolong cek betul ke? Okey. Kita cek. Kita tak taruh pasal saya lah. Saya taruh kat atas. Awak teruk lagi. Bagus. Ada beri bensin. Bagus. Jadi kemah. Okey. Akan ni duduk. Baik. Okey. Agak boleh. Okey. Senang susah sebenarnya nak dapat kotak ni. Sebenarnya senang ni susah. Akak ni macam pernah kerja dengan peyek ke? Itulah kerja bang. Akak sebenarnya nak kerja dengan saya sebelum ni. Nak tengok kotak ni? Panggil orang HR agak. Cek nama. Lepas QC. Betul. Betul Alright. Kita tengok siapa kedua antara adik tu dan akak ni. Saya rasa akak ni ada memenangi tiket percutian ke adik. Nombor 3 adik Selangor. Ya. Adik apa nama dia? Adik Ayat Aisyah. Tapi dia berani tau. Betul. Dia berani diri kat sini. Saya Dia nak kakak. Bagus dia ni. Adik kat sekolah pengawas ke? Bukan pengawas. Nanti jadi pengawas ke? Macam-macam akak dengan abang tu pengawas juga dulu. Aku rasa dia tak kisah lah. Betul. Dia tak tahu daripada dia dapat dia. Bukan live. Ya, aku tak rasa kisah macam dia pengawas. Dia kisah apa pun? Macam shoot sendiri ni. Sabar agak-agak. Syahid makan kan? Bapak ni. Tak boleh ke? Betty. 22 hari bulan, aku akan ada. Kalau kita beli 3 combo 6, berapa peyek kita dapat? Siapa nak jawab? Senang je. 6 dah 3 berapa? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, akak tu yang paling tinggi sekali. Okey. Mana mic combo beli betul kan? Tolong kasih. Betul, 3C18 betul lah kan? Betul? 6 dah agak 3 18 kan? Betul kan? 3C18. betul tak 18? Betul. Betul tak? Okey. Okey, akan naik kak. Wow, baju Mudah kan soalan aku? mudah sangat. IQ tinggi jorong-jorong ni semua. Betul. Kan mau. Okey. Jom enggak? Ini lipat kotak juga ke? Betul. Tapi Kotak yang lain. Okey. Kat di sini dulu
Okay, alright. Okay. So, soalan yang kedua. Kita pilih belah sini pula lah. Okey, belah sini. Okey, boleh. Okay. Soalan yang kedua. Cepat, Ikmal. Okay. KKMY stands for KKMY, jenama akak ni, kakak bini ni, KKMY untuk apa? Akak? Tahu? Siapa nak jawab? Okay. Crowd Malaysia. Betul! Macam Dia tengok live kita ke tadi? Ya, akak tengok live kami ke tadi? Oh ya, dia tengok live. Apa? Kru crowd. Okay kak, betul kak? Congratulations. Okay, soalan yang ketiga. Yang ketiga, okey. Siapa punya soalan nak bagi Okey. Bagi susah sikit. Susah Susah. Oh. Bulan berapa kau masuk AI? yang sementara. Okey. Ada ke yang tahu saya daripada AI team sebelum ni? Tahu Ramai. Okey, ingat tak saya dengan Ikmal masuk AI team bulan berapa? Siapa Batch betul? Batch 2, siapa betul? Dia boleh naik atas. Okay. Siapa? Angkat tangan. Sebab siapa? Tu. Tu. Aku Okay. tu. Aku tu dulu coklat. Bulan 10. Bulan 10, betul? Betul. Wow. Mudahlah soalan korang ni kan. Tapi tak tahu. Tanya dia kan tak boleh jawab. Okey, betul. So kita dah pilih 3 orang pemenang. Okay. So kita bawa dia ke sana. Peserta. Kita pergi belah sana pula. Peserta. Okey. Boleh jom. Saya pernah nampak akak ni. Saya jumpa kat meet and greet. Akak ni tadi, akak betul akak gambar kan kat sana. Saya nampak tadi. Okay, jom. Kita pergi ke belah sini pula. Okey, jom belah sana pula. Kita akan lipat kotak kat sana. Kita lipat kotak lagi. Oh ya. Yeah. Okey, alhamdulillah. Okey, ke sana. Okay. Sebelum tu, untuk combo 2 ni, boleh masuk sini. Akak dulu sampai. Okay, sebelum tu untuk combo 2 ni, kita ada golden salted egg pancake yang kuning ni. Kalau korang nak bagi hadiah ke kan, balik kampung, nak bawa balik hadiah ataupun nak bagi sanak saudara, nak bagi rakan sekerja, so korang boleh dapatkan combo 2 kita ni. Alright, korang boleh mix flavor. Ada salted egg rempeyek, ada Korean spicy, dia ada 2 flavor. Apa lagi? Lagi 2 flavor baru kita. Yang pertama kita ada sate, peyek sate. Yang kedua kita ada peyek rendang. Peyek dengan sapi. Dia terpisah baru betul kan? Betul. Peyek rendang dengan sapi. Jadi kena dapatkan. Betul, kita dapat. Okay, Ikmal, favorite antara semua peyek, apakah perisa favorite awak? Okey, sebenarnya favourite Ikmal yang original yang salted egg tu. Okey, tapi disebabkan yang perisa baru, Ikmal suka yang sate. Rendang. Rendang boleh, Ikmal suka rendang. Ya, ini suka. Ada? Sate saya punya. Saya yang saya create sate ni saya. Okay. Saya yang cadangkan. So, korang boleh juga mix combo ni dengan rendang dan juga sate. Alright. Okay. Jom. Sebab tak keluar. Ready? Okay. Kotak ni. Saya rasa kotak ni macam lagi. Okay, kotak ni sini lagi susah Sebab dia tali. dia ada tingkap. Oh, Bukan tingkap apa? Bukan tingkap. Ni apa panggil ni? Daun. Bumbu. Ni limpah. Ini sebab kita buatkan dia adalah illustration daripada kedai rempeyek. So, dekat atas ni dia ibarat macam atap je lah. Okay, yang susah dia nak masuk atap je nanti. Okey. Atap timah. Letak you. Okey. Okay, ready ya kakak Apa yang dia sangat mami? Oh, dah lama. Alright. Okay. Dalam kira 3, 2, 1, start. Okay. Tiga berbalik. Akak tolong main 3 berbalik. Akak tengok salah tak ada 3 langsung tu. Sabar. Ya Allah, ya Allah. Kalau nak buat rumah, buat film dulu. Sangat menggelimu ya. Ini tapak betul lagi ni. Wow. Okey. Saya nak pergi ke perut kepala kak. Ini ke surga. Wah.
dia. Kak Nisi dulu ke? Kak Nisi. Kak Nisi dulu. Ni. Ini tak cik yang pegang. Tak salah, kita masuk. Okey. Kompetitif betul. Okey, akak kenal ni menang dulu. Okey. Latin boleh pusing. Kita cek. Okey tak? Okey, kita cek dekat bawah dulu. Oh, bawah salah. Bawah salah. Bawah salah. Bawah salah. Ya, bawah salah. Okey. Alamak. Ya, bawah ni pun salah. Oh, tak susah je. Apa dah? Adakah ada twist? Kita buat dia. Oh. Nanti bunyi tu. Boleh. Macam falsafah dah saya dengar. Sikit lagi aku nak betul dah. Sikit lagi aku nak betul dah. Alhamdulillah. Kak betul tak ni tengok? Agak kita tengok. Bawah betul. Okey. Okey, lulus. Akak tu betul boleh menang. Alhamdulillah sehari datang mereka. Alhamdulillah. Tak boleh isi kaya. Salah. Kenapa? Apa ni masalahnya? Salah. Ya Allah, main kotak. Main sisi kotak. Yang betul macam mana? Yang betul keliru. Okey, yang pertama tadi salah. Yang ni macam Kak ni. Okey, Kak kedua. Dia kena masuk kau. Agak tambah kecil. Jangan kotak dia tak tahu macam satu betul. Dapat kaki jadi answer terlibat. Ni. Okey. Betul. Siapa yang menang sebenarnya? Okey. Tahu kakak dia lah. Saya akan dia orang. Siapa menang? Dah menang. Dua lah. Okey. Kita ada dua lah. Dua terus. Okey, yang bagi kedua tadi siapa? Ni akak kali kedua. Pagi kedua. Agak kan? Okey, tu agak. Akan. Wah. Okey, betul. Agak nama apa? Ganti dari? Daripada Syahlah. Syahalah. Ni tak. Dari Syahlah bukan. Ini jodoh dari Lani Selangor. Memang datang sekali ke? Tak, kita baru datang tak? Dah dapat tahu naik terus. Oh, ya ke? Baru datang. Ngam sangat baru datang terus. Dapat jawapan naik. Betul lah kan? Alright. Nanti ikut saya pergi sesuatu tempat. Oh, boleh. Alright, terima kasih banyak-banyak. Alright, so kita nak bagi hadiah lah untuk pemenang kan? Okey. Okay. Apa hadiah dia lah? Okay, kat sini. Yang satu ni. Okey. Menang keju. Pemenang. Keju. Menang kita tak nak. Okay, mana pemenang yang pertama tadi? Pemenang tu akak pemenang. Mana akak tadi tu yang menang tadi tu? Jalan dah mula berkepak Jalan dah mula ada kepak jalan. Okey. Boleh bagi tepukan dekat akak ni. Terima kasih. Okey, jom. Ada jeruk. Ada jeruk. Kenapa? So pemenang Itu ikan bandar raya tu. pemenang dia akan dapat jerung-jerung untuk hari ni. Paling susah. Gini kena paling susah. Okey. Yang paling pelik lah, paling susah dapat betul. Okey. Alright. Alright. Okey, Jadi- so pemenang tadi yang pertama tadi. Akak ni. Okey. Okey, boleh pilih Ikmal boleh pilih satu untuk akak tu. Oh, kau pilih. Itulah yang hitam putih tu. Ni ikan ke kak? Ni jeruk ke limau ni? Ni kacuk ke? Macam kepada raya. Macam kacuk dengan lembu. Macam ikan bandar raya lah, bos. Seram lah kak. Ikmal dah lah pilih untuk dia lah. Siap. Kebanyakan ikan kat sini semua seram. Tak ada yang normal. Satu je normal. Okey, ni untuk akak yang menang first tadi lah. Okey. Betul? Yeah. Okey. Alright. Lagi satu. Okey. Azam pilih. Saya pilih Akak nak yang mana? Akak nak yang mana?
Kan tak kisah. Pilih je Zain, pilih je. Akak ni tak kisah, dia kata tak nak pun jerung tu, tak apa. Oh ya? Baik awak lah. Okey. Bagi saya satu tu. Bagi yang tu lah, yang Ini. tu. Yang tu. Okey, akak ambil. Comel lah kan sebenarnya. Walaupun macam luar binasa sikit. Okey je, comel je. Okey, comel. Alright. Okay, so Okay. untuk semua partisipan kita nak bagi cedera hati sikit daripada KKMY. Okey. Okey, kita nampak. Yang ni? Yang mana lagi dua tadi Allah? Dua tadi? Yang Lagi dua orang. tu adik-adik. Okey, adik tadi. Naik dia. Dengan akak. Baik. Dengan akak tadi. Mana tadi? Adik tu. Oh tu agak tu. Adik Velocity kita. Okey, so kita ada lagi Okey. Ini nak bagi apa? Akak ni cendera mata kan? Tanya akak tu. Okey, boleh bagi bayar dulu. Borak pula. Adik lah. Seram tengok jerung tu. Lanjut. Yeah. Applause. Tu? Ni semua Semua dapat? Okey. Semua dapat. Okey. Akak ni dulu. Okey. Okey. Minta maaf guys, saya tangan je. Okey. Satu akak. Lagi satu akak. Okey. Terima kasih akak. Terima kasih adik. Terima kasih. Alright. So dah bagi dah? Ya, alright. Okey. Okey. Terima kasih. Tahniah Terima kasih. semua. Okey, bergambar. Okey. Terima kasih kak. Thank you. Okey kak? Okey. Kita nak buat apa lagi dekat? Okey. So kat sini kita ada lagi 5 hadiah. Ini adalah plushie jerung. Oh. Betul ke bos? Mana bos tadi? You ke kat jerung? Ni penguin ni. Betul ke bos ni jerung? Muka macam saya masa kecil ni. Comel. Ikan bandar. Okey. So Okey. siapa dapat jawab soalan, alright, daripada kakak, kita akan bagi ni. Oh dapat ni. Alright. Okey, akak bagilah soalan. Alright. Silakan, Kak. Boleh jawab. Ya. Alright, soalan dia. Pada tahun berapakah KKMY ditubuhkan? 1980 lebih saya rasa. Tak lahir lagi, tak lahir. Tak lahir lagi. Maafkan saya. Okey, pada tahun berapakah KKMY ditubuhkan? Apa saya? 2012 Betul tak? 11. 11 lah? 11 lah. Nak suruh dia jawab. Tu akak tuduh bini. Okey. Akak tuduh bini. Okey. Berapa kak? Wah! Betul. Betul. Mesti Ni. dia kena cek GPT. Saya bagi. Okey. Okey. Mesti dia tanya cek GPT. Lah, siapa? Boleh. Handphone. Tadi agak. Okey, Hazan bagi satu lagi soalan. Saya soalan. Okey. Alamak, soalan apa yang saya nak tanya? Berapa saiz kepala Ikmal? Sokok kau. Apa Akak lah. Saya pas kat akak. Saya lah. Berapa saiz kepala Ikmal? Boleh? Soalan tu kan? Boleh kan? Boleh? Saiz kepala Ikmal. Berapa saiz Berapa kepala? saiz songkok Ikmal? Tu, abang. Berapa kak? Betul. Dia macam ni. Macam Sumpah tak payah. Tak payah. Tak payah Sumpah kot. tak payah. Mesej sumpah tak payah. Disqualified. Tu, abang belakang tu dah jawab tadi. Okey. So, Mana? abang. Abang belakang? Abang. Okey, abang belakang. Mana abang belakang? Abang belakang mana? Tu. Abang, okey. Berapa bang? 38. Oh, besar betul kepala saya bang. Saya tahu lah muka saya petak. Abang. 22.5 okey je kot. 30. Okey, siapa berani jawab 22.5? Besarnya. Siapa berani jawab tu? Brother tu. Mana? Jawab kau kat 22.5 jawapan dia. 22.5. Betul. Dia bagi tak? Belum. Ni. Alright, saya kepek-kepek bawa balik dia lagi. Apa lagi soalan nak tanya? Ada satu lagi ni. Okey. Kita bagi soalan untuk produk lah Okey, soalan produk. Okey. Berapakah flavor untuk fish skin yang sekarang?
Fish skin ada berapa flavor? Akak ni yang angkat dulu tadi. Tu akak tu. Okey. Assalamualaikum. Ada 3. Ada 3. Ada 3. Okey, boleh tak bagi tahu apa? Dah lah tanya berapa boleh? Okey. Saya ingat truffle je dah. Truffle, Ghost pepper, salted egg. salted egg. Yes. Tak payah ada orang tolong pun boleh jawab. Oh, okey. Saya gerak lambat saya apa? Alhamdulillah. Okey. Lepas Okey. ada apa? Ada lagi? Apa ke? Ada lagi, okey, alright. Oh, ada lagi. So, kita buat lucky draw dululah. Boleh. Okey. Let's go. Right, sebab kan kita pun dah nak pukul 7 dah ni kan. Boleh. So kita buat lucky draw dulu.